Kita minta kerjasama dari peneroka supaya memberi kerjasama kepada pasukan pengurusan kerana they are the best people. Saya Abdul Halim bin Abdul Majid mengurusi FPMSB dan popularly known as Pak Lah adalah CEO kepada FPMSB, dan sebelah kiri saya Cik Sahir, Haji Sahir. Haji Sahir adalah COO. Ini orang kuat ni. Orang yang kena selalu turun ke padang. Kalau dia tak turun padang tak jadi. Jadi itu pasal saya nak dia ada di sebelah saya ni kerana nak kenalkan bahawa inilah jenteranya. Bila saya mula bekerja dahulu, orang putih bagi tahu you have to do it right the first time. Apabila kita melaksanakan tanam semula, seharusnya kita perlu membuat kerja-kerja yang terbaik. Kita kena ada filosofi yang berbunyi begini. Do it right the first time. Ini yang saya diajar. Dalam ladang ini, permulaannya ialah dari tanam semula. Ini yang akan menentukan hasilnya ke hadapan. Good nursery practices untuk menilai benih yang baik. Dalam sektor peladangan ni, isu utama, fokus utama kita ialah hasil. Hasil dan juga cost of production. Kalau saya simplikan bahasa mudahnya ialah A tolak B equals to C. Apa itu A? A ialah hasil, B ialah cost, C itu ialah hasil. Itulah profit kita. Nah, ini berbalik kepada pegangan kelasterian. Ada 3P. People, planet, profit. Jadi kita jangan lupa yang itu. Lihat kepada ABC tadi itu, keutamaan kita ialah meningkatkan hasil, optimiskan cost supaya kita boleh maximize profit. Itu asal dia. Ini. Inilah bawakan yang saya nak bawa FPM ke hadapan. Alhamdulillah, setakat ini saya dah nampak penekanan kepada membawa ke arah tersebut are in good place, insya-Allah. Setakat ini kalau kita semua maklum bahawa FPM ini hanya ejen mengurus ladang-ladang peneroka sahaja. Okey, yang mana kita sekarang ni ada hampir 60 berapa ribu? 60, hampir 63,000. 63,000 peneroka. Okey, ini satu. Apa kita nak bawa kepada mereka? Apa akan jadi kepada mereka? Dan kita tahu bahawa tanah-tanah ini tidak boleh dijual beli. Tanah-tanah ini akan turun kepada pewaris-pewaris mereka. Dan apa akan jadi kepada mereka? Yang akan buat ialah saya berharap FPM ini kekal mengurus tanah-tanah mereka ini dan menjadikan pendapatan daripada tanah-tanah tersebut menjadi satu passive income kepada pewaris-waris. Maknanya hampa duduk diam-diam dengan sistem kita apa semua ni, tiap-tiap bulan kau akan dapat hasilnya. Okey, satu. Yang keduanya, dalam kerangka Felda sekarang ini, kita juga ada tanah-tanah peneroka yang buat sendiri ataupun yang diuruskan oleh Felda. Mungkin banyak orang tak tahu kaedah ini yang berlaku, tapi inilah hakikatnya. Jadi itu pasalah kita dah buat. Jadi kita introducekan satu SOP. Felda dah setuju untuk kita laksanakan satu SOP. Apa satu SOP itu?
satu SOP itu ialah kita mengikut pengurusan FPM. Alright, kita nakkan program Felda ini fokus kepada isu-isu community, isu-isu ladang. Serah kepada kami, insya-Allah Pak Lah dan Sahir serta anak-anaknya will take good care of tanah-tanah Peroka dan juga tanah-tanah Felda. Kerana they are the best people. Mereka ini yang tahu buat kerja. Mereka dah tahu buat kerja. Kita berilah kepercayaan kepada mereka ini. Ya, dengan cara melaksanakan kerja-kerja yang berlestari, insya-Allah kita akan mencapai matlamat kita, insya-Allah. Dan itu simple. Tahun 2024 kita telah melewati 20 metrik tan 1 hektar. Dari rekod 15 tahun rekod atau 10 tahun rekod yang ada di depan saya ni, tak pernah nampak mencecah 19 tan. Jadi dari mana datangnya 20 ni? Pokok sama, kawasan sama. Janganlah cakap kerana tanah tu tak bagus lah, marginal soil lah, pokok tinggi dan sebagainya. Dan itu hanya alasan yang kita boleh bagi. Tetapi FPM juga bersedia untuk membantu syarikat-syarikat DLC lain, umpamanya Fakra, Rizda, dan keempatnya yang mana ini menjadi objektif utama juga kepada semua syarikat-syarikat peladangan, iaitu kita mestilah menerap amalan kelestarian di semua lapisan pengurusan, head office dan juga di bawah operasi. Inilah trust yang saya rasa hala tuju FPM yang saya cuba perkenalkan apabila saya mengambil tapuk orang kata pengurusan sebagai pengurusi FPM SB. Jadi itulah saya kata, saya menyeru kepada Peroka, berilah keyakinan, dan juga pengurusan Felda berilah keyakinan kepada FPM SB untuk menguruskan tanah-tanah Peroka dan juga semua tanah-tanah Peroka yang masih belum bersama dengan kita, insya-Allah.